Pantai Bisikan Bayu dan Pacakan di Pasir Putih mungkin hanya tinggal nama ekoran hakisan teruk yang berlaku setiap kali monsun timur laut. Tinjauan sinar harian pada Jumaat menyaksikan deretan gerai, rumah serta pokok kelapa dahulu tumbang menyebabkan bumi dihempas ombak kuat dan air pasang yang berlaku sejak Selasa lalu. Penduduk di Pantai Pacakan, Samsul Syafi'i berkata, hakisan yang berlaku tahun ini adalah paling teruk dalam tempoh 30 tahun. Beberapa buah rumah telah ditelan laut, kedai berproses keropok banyak roboh, hanya tinggal sekitar 5 buah yang masih bertahan. Penduduk bimbang jika tiada tindakan segera yang diambil untuk menangani masalah hakisan di sini. Pantai Pacakan dan Pantai Bisikan Bayu mungkin hanya tinggal nama, selebihnya bersemadi di dalam laut. Menurut dia lagi, mereka tidak mahu pantai di sini bernasib malang seperti Pantai Sabak di Kota Baru yang hanya tinggal nama. Ujar Syamsul, semasa diusia kanak-kanak dan remaja, jarak pantai ke penempatan penduduk lebih 1 kilometer, sekarang ini hanya berjarak beberapa meter sahaja serta menunggu masa di balik ombak setiap kali musim tengkujuh. Kalau rasa kalau 2 tahun, 3 tahun fail ni tau, tahun ni lah paling berat sekali. Gemar pertama ni setahun ni dia makan, nak boleh tu habis edah dia ni rasa berat. Ini kita kalau kita tengok dengan jadual air Malay tau, baru 1.5 air setahun itu. Kita dalam jadual ni ada 1.8, kita tengok 1.8 tu kalau bertelan dengan angin kuat je ni kan, kita rasa lagi berat. Kalau boleh lah kita nak minta dengan KJF, kalau boleh benteng lah. Kalau tak benteng kan, mungkin tak ada lah. Atas sini mungkin tak ada. Dia akan jadi seperti apa? Di Teluk Bodu tu kan. Kalau rumah-rumah orang duduk di laut lah. Thank you.